So guys, Assalamualaikum. Hari ni hari ketiga kita nak tunjuk kat apa dah berperkenalkan untuk orang Melaka. Yang ni adalah best seller yang kita panggil kopi caramel whipping cream. Yang adalah antara the top di kopi ais Mamu. So mungkin orang Melaka tak belum kenal lagi menu yang the best seller. So kami kenalkan untuk apa hari ni. So mari kita rasa. Kalau kita rasa ni kita akan campur sekali dengan ayak dengan whipping cream ha. Kita tengok tu. Punya kopi ni antara campuran dengan apa? Caramel drizzle tu. Kita kopi ni kita tahu dia punya pekat rasa lemak susu dengan campur dengan caramel ni lagi lemak manis tu. Uish, memang ngam weh. So, yang ni dapat ni pada hari ni hari ketiga dan masih lagi berbaki 2 hari guys. So, orang Melaka yang masih bagi berbaki 2 hari ni, pakat main serbu ramai. Jom.